Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah dalam majlis, insya-Allah diberkati Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya mengamalkan sunnah baginda. Sebenarnya dalam perbincangan saya dengan pengerusi tadi, kita akan adakan pengajian Sahih Muslim di sini, kira-kiranya begitulah. Pengajian Sahih Muslim, saya fikir sudah ada beberapa kitab hadis yang kita adakan di sini di Kuala Lumpur, Shah Alam. Di sana kitab Tirmizi, Mishkat dan Sahih Bukhari juga jilid 1 dipelajari. Jadi di sini cadangan daripada sahabat-sahabat kita, kalau boleh kita ikuti pengajian Sahih Muslim pula. Saya dapati kitab Sahih Muslim ini dalam bahasa kita sudah ada terjemahannya, setakat yang saya tahu lah. Tapi terjemahan Indonesia ada 2-3 sudah ada. Walaupun saya tengok ada perbezaan lah dari segi terjemahan bahasa dia tu dengan kita. Mungkin kita tak berapa selesa dengan bahasa dia tu. Dengan sebab itu saya rasa perlu kita buat nota, macam di tempat-tempat lain juga, kuliah Bukhari, Mishkat dan lain-lain, kita ada nota. Bagaimanapun terpulang kepada peserta-peserta untuk nak guna yang mana. Tapi saya rasa lebih baik kalau kita pakai nota kita sendirilah, supaya sama kan. Tapi nota tu tidak ada lagi minggu ni, sebab minggu, saya rasa minggu perkenalan dulu dan pengenalan kitab Muslim ini terlebih dahulu, insya-Allah, dan Imam Muslim itu sendiri. Jadi insya-Allah pada kali yang kedua nanti saya akan bawa nota tu. Dan nota tu untuk maklumannya, saya rasa, sebab saya pun mengajar juga Sahih Muslim di tempat lain, termasuklah di Kelantan, lama dah juga, tak habis-habis lagi, tapi hampir habis. Itu di masjid lah untuk umum. Di Darul Kausar pun kita ada belajar juga Sahih Muslim ni. Bezanya, saya rasa setelah saya ada pengalaman sedikit sebanyak, cara kita akan buat berbeza sedikit. Seperti yang saya sebut tadi, kalau terjemahan Indonesia dia ada 2. Satu terjemahan yang matannya saja, dia tidak kemukakan sanadnya langsung, cuma perawi sahabat itu dan terus hadis. Itu satu lagi, saya pun tak ingat nama dia dengan tepat, tapi terjemahan Sahih Muslim lah, begitulah. Saya rasa kalau di kedai-kedai buku pun ada, boleh dapat. Satu lagi dia lebih lengkap, tetapi dia hanya ada sanad dan hadis dia, sekadar itu saja. Ada pun nota, huraian, ulasannya langsung tidak ada. Satu lagi yang pernah baru saya tengok ni, diberi oleh sahabat kita, saya tengok ini yang lebih lengkap, sebab dia sebenarnya adalah terjemahan kepada syarah Imam Nawawi.
untuk Sahih Muslim. Katanya, saya pun tak tengok lagi, mengikut pelajar tu, dia kata 12 jilid. 12 jilid. Jadi malam ni kita untuk bincang benda ni lah dulu, buku mana nak pakai, setakat mana yang ada dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu lah kita kata. Kalau terjemahan Malaysia ni saya tidak pasti, saya tak pernah tengok daripada mana-mana yayasan ke ataupun mana-mana akademi yang telah menerbitkannya. Wallahualam, saya tak tahu. Yang itu yang paling lengkap itu ialah Syarah Imam Nawawi, lengkap daripada awal sampai akhir, 12 jilid. Saya sudah tengok jilid pertamanya, dan saya cadangkan kepada sahabat-sahabat kita di sini untuk besok nanti kita pakai, sebab besoknya petang besok kita akan mempelajari Muqaddimah Muslim. Ini Sahih Muslim, Muqaddimah dia lain, tapi dalam kitab asal tu dia ada sekali lah, di awal dia tu. Dalam yang saya sebut tadi, terjemahan Indonesia yang lengkap, Syarah Imam Nawawi itu, dia ada sekali dengan Muqaddimah. Muqaddimah. Jadi kita boleh ambil saja daripada situ, walaupun saya rasa payah juga nak faham. Bagi saya lah lebih senang saya baca yang Arab, yang asal itu, daripada terjemahan. Tapi mungkin kepada kita yang tidak biasa dengan bahasa Arab, kurang mahir, itu pun boleh pakai dah. Pada asalnya saya fikir yang itu pun saya nak buat ulasan juga, tapi oleh kerana sudah ada dan saya pun banyak kerja, tak sempat. Asalnya yang itu kita boleh pakai itu, boleh pakai itu untuk yang tidak menguasai bahasa Arab lah. Kalau yang menguasai bahasa Arab, saya rasa lebih baik kita pakai kitab asal, Syarah Imam Nawawi itu. Kalau sudah ada dah, alhamdulillah lah. Kalau tak ada pun ambil bahagian itu saja, jilid 1 Muqaddimah Sahih Muslim yang diulas oleh Imam Nawawi, pakai itu. Saya pun insya-Allah akan pakai yang itulah. Kemudian untuk Sahih Muslim ni, saya tengok baguslah Syarah Imam Nawawi itu, tapi untuk kita umum ni, saya rasa tidak perlu perbincangan dari segi bahasa apa semua tu, tak perlu sangat. Kadang-kadang orang pening di situ je, pening di situ je. Mana sebenarnya isi dia, kandungannya, pengajarannya. Jadi dalam nota yang saya akan buat akan datang, kita akan guna itu, saya tidak akan bincangkan tentang sanad dia. Untuk Sahih Muslim tidak ada sanad. Kita ambil terus hadis tu, sahabat ada yang beriwayatkan hadis tu dengan matan, itu saja. Dengan ada ulasan dan nota ringkas ni, tidak seperti yang lepas-lepas, insya-Allah. Tidak seperti Bukhari ataupun Mishkat apa tu, agak detail. Ini saya cadang tidak nak buat begitu, kecuali pada tempat-tempat yang memerlukan ulasan yang agak panjang, Jadi di situ insya-Allah saya akan buat ulasannya lebih panjang. Misalnya terutamanya hadis-hadis yang hanya ada di dalam Sahih Muslim, tidak ada di dalam kitab-kitab yang lain, dan menimbulkan masalah, menjadi tanda tanya kepada setengah-setengah orang. Misalnya tentang ini ada dalam Sahih Muslim saja, dalam lain tak ada. Tentang orang tanya, di mana ayah saya? Ayah dia tu orang bukan Islam. Nabi kata dalam neraka. Setelah orang tu pergi, Nabi SAW panggil dia. Dia kata ayah kamu dan ayah saya dalam neraka. Jadi maknanya ayah Nabi ni dalam neraka. Macam mana? Dari segi sahih, ya sahih. Apa perbincangan ulama tentangnya, penyelesaiannya macam mana? Benda-benda macam ni insya-Allah saya akan tekankan sudut itu. Adapun yang detail-detail itu yang sudah ada dah, rasanya sudah memadai dengan yang ada dah lah. Sebab hadis itu lebih kurang sama saja di mana-mana pun. Lebih kurang sama saja. Di mana-mana pun sama. Jadi kita
dalam bentuk ringkas lah kiranya. Ini dia tak. Jadi itulah cadangan saya ni. Kita akan ada ulasan serba sedikit, serba ringkas. Dan di tempat-tempat yang tertentu, kalau ada perlu perbincangan yang dipertikaikan oleh ulama-ulama tentang sanad dia, di situ saja kita akan kemukakan sanad dan bincang dalam ulasan itu nanti, insya-Allah. Adapun secara keseluruhan yang nak bawa, saya rasa kalau mengajar Sahih Muslim ni, pengalaman saya lah, kalau nak baca penat. Kalau yang lengkap, mesti kena ada seorang mukri depan. Sebab nak baca lagi, nak hurai lagi, panjang cerita. Sebab cara Sahih Muslim dia berbeza daripada kitab-kitab hadis yang lain. Dia banyak ulang. Sanad dia tu banyak sangat. Hadis tu kadang-kadang beza satu perkataan saja, dia bawa sanad yang lengkap, sanad lain pula. Jadi saya rasa yang itu tidak perlu. Tak perlu. Kita perlu pergi kepada isi itu. Pergi kepada isi itu supaya semua masyarakat dapat mengambil manfaat daripada kitab Sahih Muslim yang sangat bernilai. Itu dari segi nota lah yang kita akan guna. Walaupun boleh juga nak, pasal sudah ada dah kan, nak guna yang sudah ada tadi, nak beli yang itu pun boleh. Dan boleh bandingkan dari segi terjemahan nanti. Mungkin saya rasa kita orang Malaysia lebih selesa dengan bahasa kita lah kan. Indonesia ni kadang-kadang saya pun pening juga, kenapa dia terjemah gini. Rupanya betul cara dia terjemah begitu, mengikut bahasa dia. Mengikut bahasa dia. Jadi itu dari segi nota. Kemudian sebagai berkenalan lah terlebih dahulu. Sebenarnya saya pun tidaklah ahli sangat, tidak ahli, cuma pernah belajar tu ya. Bezanya mungkin dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang lain pernah belajar. Dari segi ahli tu tidak, bolehlah sikit-sikit. Jadi kita berkongsi ilmu, sekadar itu, berkongsi ilmu. Kalau ada yang tak kena, pakat-pakat kita baikilah, untuk mendapat maksud yang murni itu. Dari segi pengalaman saya belajar ni, untuk perkenalan lah, kenalan dan pengenalan terlebih dahulu. Saya belajar Sahih Muslim ni dengan seorang guru yang sudah sangat tua pada masa tu. Dia berjalan pun langkah dia tu dekat-dekat. Dan kalau dia mengajar dia, mulut dia dekat dengan mic. Pasal tak dengar, suara dia rendah sangat. Kalau kita tanya dia pun dia tak berapa dengar. Dekat 100 tahun umur. Namanya Maulana Idris. Dialah yang mengajar saya Sahih Muslim. Kalau Bukhari, Tirmizi, kita berjumpa dengan Mufti Wali Hasan Khan. Itu guru saya. Dialah Syekhul Hadithnya. Maulana Idris ni dia tidak Syekhul Hadith, tapi dia pembantu lah. Dan dia, saya terima Sahih Muslim ni daripada dia, dan mengaji, belajar kitab Sahih Muslim dari awal sampai akhir secara talaqi lah dengan Syekh tadi. Namanya Maulana Idris. Orangnya baik, dari segi zahirnya baik, tapi dia dari sudut ketat pengajian dia memang susah. Payah orang nak lulus dengan dia. Semua gagal kalau dia periksa. Pernah diminta dia jadi pemeriksa untuk seluruh Pakistan, gagal semua. Lalu orang tak mahu dah dia, berhenti. Tak mahu dah dia, berhenti. Begitu juga semasa belajar ni, payah kita nak dapat markah dia, markah tinggi payah. Memang dia ketat lah, ketat. Itu Maulana Idris. Dia terima Sahih Muslim tu daripada gurunya. Ini lain sikit, di bawah, di peringkat bawah ni, Syabbir Ahmad Uthmani. Syabbir Ahmad Uthmani ni seorang ahli tafsir dan ulama hadis, Syekhul Tafsir dia semasa di Tioban.
Darul Ulum Deoband, dia Syekhul Tafsir di sana. Dan dia semasa Pakistan itu merdeka kan, pisah daripada India, dia dilantik sebagai Syekhul Islam yang pertama Pakistan, Syabbir Ahmad Uthmani. Jadi lebih dia tu, kenapa orang nak sangat sanad dia, melalui dia terima Sahih Muslim ni? Sebab dia ada buat syarah kepada Sahih Muslim, namanya Fathul Mulhim. Dalam bahasa Arab, Fathul Mulhim. Kalau cetakkan di Pakistan itu, dia tebal, besar, 3 jilid, dan dia tidak sempat menyempurnakannya kerana meninggal dunia. Dan setelah lama berpuluh-puluh tahun baru disambung oleh seorang tokoh besar di Pakistan, namanya Maulana Taqi Uthmani. Dia sambung Fathul Mulhim itu, disambung oleh Taqi Uthmani. Jadi 6 jilid tambah pula. Jadi semua sekali 9 jilid ditambah, sambung dalam bahasa Arab juga, namanya Takmilah Fathul Mulhim. Sesiapa yang dapat ni boleh carilah. Banyak dah yang berbeza daripada syarah Imam Nawawi itu, banyak dia buat tambahan lagi daripada syarah Imam Nawawi. Jadi Syabbir Ahmad Uthmani ini, selain dia mengajar Muslim, dan guru saya terima daripada dia ni seorang tokoh besar seperti saya kata tadi, Syekhul Islam yang pertama di Pakistan. Dan dia ada menulis tafsir juga, Tafsir Uthmani namanya. Tafsir ini dicetak di Arab Saudi kerana jawatan kuasa dia tu tanya ulama-ulama di India, kalau tafsir mana yang paling baik untuk disebarkan secara percuma. Sebab dia adakan Malik Fahad dulu, dia ada cetak Quran ini dengan terjemahan dan tafsirnya dalam berbagai-bagai bahasa dan disebarkan secara percuma. Jadi ulama-ulama kata itu tafsir yang paling baiklah dalam bahasa Urdu, Tafsir Uthmani namanya. Itu lengkap, Syabbir Ahmad Uthmani. Syabbir Ahmad Uthmani terima, inilah sanad saya. Kalau saya belajar hadis ni, sanad saya yang paling tinggi. Sahih Muslim nak banding dengan yang lain-lain. Sebab guru saya tu dia tua sangat. Dia belajar daripada Syabbir Ahmad Uthmani. Syabbir Ahmad Uthmani terima ni terus daripada Syekhul Hind, Maulana Mahmudul Hasan. Mana 3 lah antara saya dengan Mahmudul Hasan. Syabbir Ahmad Uthmani, Maulana Idris, Syabbir Ahmad Uthmani, Syabbir Ahmad Uthmani, dan terus Mahmudul Hasan. 3 sampai ke situ. Lepas tu Mahmudul Hasan terima daripada guru dia, pengasas Darul Ulum Deoband, Maulana Muhammad Qasim An-Danutwi. Sampai di situ. Tapi kalau sanad saya untuk Sahih Bukhari misalnya, Tirmizi, dia ada 4 nak sampai kepada situ. Mana ini lebih ali lah dari segi sanadnya. Sanad ali, dipanggil sanad tinggi. Sebabnya saya terima Sahih Bukhari, Jami' Tirmizi daripada Mufti Wali Hasan. Dia ambil daripada Husain Ahmad Madani. Dia ambil daripada Maulana Anwar Shah Kashmiri. Dan dia ambil daripada Mahmudul Hasan. Jadi ada 4. Ini tak ada Anwar Shah Kashmiri dalam sanad ni, tak ada. Terus kepada Mahmudul Hasan. Sebabnya Syabbir Ahmad Uthmani ni dia seguru dengan Anwar Shah Kashmiri, yang terkenal tokoh hadis yang besar tu. Anwar Shah Kashmiri dalam sanad ni tak ada. Dia diganti oleh Syabbir Ahmad Uthmani. Jadi itulah. Kemudian sanad di atas tu panjang lagi lah cerita, panjang lah. Jadi sekadar itu dari segi sanadnya sampai kepada pengasas Darul Ulum Deoband. Lepas tu sanad di atas tu sama dengan yang lain-lain juga. Qasim dan Nutwi ambil daripada Syah Abdul Ghani. Syah Abdul Ghani ambil daripada Syah Ishaq, dan dia ambil daripada Syah Abdul Aziz. Syah Abdul Aziz ambil daripada Syah Waliullah. Dia pergi situ yang sama, yang sanad. Sebelah atas tu sama, sebelah bawah ni tidak sama. Itulah yang jadi aliran Deobandi, aliran ahli hadis di sana tu, pecahan daripada situ di bawah.
di atas sama saja. Itu dari segi pengenalan saya lah, latar belakang dari segi terima Sahih Muslim tu. Kemudian rasanya untuk malam ni kalau kita nak baca kitab tu pun tak kena juga, tak kena tu dia kan. Saya rasa perlu juga kita berkenalan dengan Imam Muslim serba sedikit lah. Serba sedikit kita berkenalan dengan Imam Muslim terlebih dahulu, dan pada kali yang akan datang insya-Allah kita masuk terus mempelajari kitab karangan ini. Serba ringkas, Imam Muslim kita perlu berkenalan dengan dia dulu. Siapa Imam Muslim, apa namanya yang sebenar, keturunannya, macam mana dia belajar, siapa gurunya, siapa muridnya, berapa banyak karangannya. Itu terlebih dahulu sebagai pengenalan malam ni insya-Allah. Imam Muslim tapi tak ada nota. Dalam yang syarah dan terjemahan itu dia ada. Terjemahan Indonesia tadi yang saya sebut tadi, dia ada lebih kurang sejarah Imam Muslim. Di situ pun boleh tengok, mungkin ada beza sikit sebanyak tu, tak kisahlah. Banyak dah kalau sejarah-sejarah ni ada. Cuma kita untuk menyempurnakan pengajian ni rasanya perlu berkenalan dengan pengarangnya terlebih dahulu. Imam Muslim namanya Muslim bin Hajjaj. Nama dia tu Muslim. Muslim bin Hajjaj bin Dawud bin Kaushad. Gelarannya Asakiruddin, dan kuniahnya, nama panggilannya, kuniahnya ialah Abul Hasan. Abul Hasan. Dari segi keturunan dia Imam Muslim ni, dia bukan Arab. Imam Muslim bukan Arab, disebut Ajam. Cuma adalah nenek moyang dia tu ada datang juga daripada darah Arab tu, ada juga. Dia itu daripada puak atau kabilah Qushairi. Dengan sebab itu Imam Muslim ni dipanggil juga Al-Qushairi. Dari sudut itu dia ada juga darah Arab tu ada. Tapi yang kebanyakannya keturunan dia tu, terutamanya kalau nama Kaushad itu bukan Arab. Dia bukan Arab, Ajam. Mengikut Imam Zahabi, Imam Muslim ni lahir pada tahun 204 di Khurasan, wilayah Khurasan, lebih tepatnya di bandar Naisabur. Situ tempat lahirnya. Ada perbezaan pendapat di antara ulama tentang tarikh lahir dia tu, lebih kurangnya ada berbeza. Satunya seperti yang disebutkan oleh Imam Zahabi tadi, 204. Ada juga yang mengatakan 202, ada yang mengatakan 206. Itu ada beberapa lah, 3 situ. 206 tu diterjihkan, dianggap sebagai yang paling tepatlah oleh Ibnul Athir, pengarang Jami'ul Usul. Dia kata itulah yang rajih. Mengikut Ibnu Khallikan juga inilah yang lebih tepat, iaitu 206 pada tahun itu. Imam Muslim belajar dan lahir belajar ilmu hadis ni di tempat dia sendirilah. Sebab di kawasan dia, kawasan Khurasan pada masa itu memang masyhur, terkenal sebagai pusat ilmu hadis. Jadi dia sudah terdedah dengan ilmu hadis tu di tempat asal dia lagi. Itulah dia beruntung, sebab ramai guru, orang-orang yang hebat dalam bidang hadis di tempat dia sendiri. Lepas tu dia pergi ke Naisabur. Naisabur tu bandar lah, bandar. Kira-kiranya tempat lahir dia sebenar, tempat tinggal dia tu tidaklah di situ, tapi di bandar. Dia pergi ke Naisabur yang merupakan pusat pengajian ilmu hadis pada ketika itu. Mengikut Tajuddin As-Subki, dia kata, "Qad kanat Naisabur min ajallil bilad wa a'zamiha. Lam yakun ba'da Baghdad
mithluha. Itu yang dia kata. Selepas Baghdad tak ada satu bandar yang lebih hebat sebagai pusat ilmu. Selepas Baghdad, Naisabur. Orang Arab sebut Naisabur. Ya, pur tu P dia tak ada. Naisabur. Sebenarnya Naisabur. Pur tu sebab kita lah, Singapura asalnya. Pur mana tempat, negeri. Kemudian kita jadi pura kan. Dia pur itu maksudnya negeri lah, tempat. Imam Muslim mula mempelajari ilmu hadis ini pada tahun 218 Hijrah. Ni semua Hijrah, 218 Hijrah. Di situ dia mula belajar dan mendengar, menerima hadis. Kalau mengikut ni tarikh ini, jadi kira-kiranya dengan tarikh lahir dia tadi, kira-kiranya dia ketika itu berumur 14 tahun. 14 tahun dia sudah mula belajar. Jadi kira-kiranya dari segi terdedah tu sebenarnya dia terdedah lebih awal lagi. Tetapi yang dimasyhurkan, diwar-warkan ialah pada tahun 218, sebab umur dia pun sudah matang dah, sudah balik dan kita kata masa tu. Jadi keyakinan orang pun terhadap orang yang menerima hadis pada umur tu kira-kiranya lebih kukuh jika dibandingkan dengan orang yang terima hadis sebelum itu, sebab masih kanak-kanak. Jadi Imam Muslim diperkenalkan sebagai menerima hadis pada ketika umur itulah awal remaja. Antara guru dan murid dia, guru dia, ahli sejarah tidak dapat pastikan di peringkat awal betul dia tu macam mana kehidupan dia. Tidak dapat pastikan. Cumanya setelah dia belajar tu, diketahuilah. Misalnya di Khurasan dan di kawasan Naisabur itu, antara guru dia ialah Ishaq bin Rahawai dan Imam Zuhli ada di situ di kawasan itu. Dia sudah terima daripada tokoh-tokoh seperti itu. Kemudian mengembara pergi cari ilmu lagi, dan dia belajar ni orang dulu. Sekarang ni begitu juga. Cumanya kalau orang dulu dia lebih kukuh lagi. Dia belajar ilmu alat tu semua. Dia bukan belajar hadis saja. Dia bukan belajar hadis saja, tidak. Sebab nak memahami hadis tu mesti ada alat, kelengkapan, persediaan yang cukup. Kira-kiranya Imam Muslim di celah-celah tu dia belajar lah. Tapi yang ditumpukan di sini dalam perbincangan kita ni pengajian hadis. Dia mengembara pergi ke Iraq, Hijaz, Syam, Mesir dan lain-lain tempat. Beberapa kali dia, terutamanya Baghdad tu banyak kali lah. Itu dalam usaha dia untuk belajar ilmu hadis. Perjalanannya ke Baghdad yang terakhir ialah pada tahun 259 Hijrah. Ini kali terakhir dia pergi. 2 tahun selepas itu dia meninggal dunia, iaitu pada 2 tahun selepas itu, 259 dia pergi ke sana. Bila dia pergi sana, dia bertemu dengan muhaddithin, tokoh-tokoh hadis di sana seperti Muhammad bin Mihran, Abu Ghassan dan lain-lain. Di situlah guru dia yang diterima hadis di sana. Di Iraq pula dia bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia belajar juga dengan Imam Ahmad. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, dia terima juga di sana. Di Hijaz dia bertemu dengan tokoh seperti Sa'id bin Mansur. Ini ulama hadis besar, ada kitab dia sendiri, Sunan Sa'id bin Mansur yang terkenal. Itu guru dia. Abu Mus'ab juga dia ambil juga hadis daripada mereka. Di Mesir daripada Amr bin Sawad, Harmalah bin Yahya. Itu antara guru dia di Mesir. Bersama kawan dia yang setia namanya Ahmad bin Salamah. Dia juga pernah pergi ke Basrah dan Balkh. Pergi ke sana belajar ilmu hadis.
Kemudian Imam Muslim ni banyak juga belajar dengan guru utama dia, ialah Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari itu guru kepada Imam Muslim. Banyak dia belajar dengan Imam Bukhari. Selain daripada itu, Ahmad bin Yunus, Ismail bin Abi Uwais, Aun bin, ada lain-lain lagi. Ini termasuk dalam guru dia. Kemudian antara anak murid dia yang masyhurnya ialah Abu Isa At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu salah seorang anak murid dia, seperti anak murid Imam Bukhari juga. Imam Tirmidzi itu anak murid Bukhari juga. Abu Hatim Ar-Razi, ini seorang tokoh rijal yang terkenal, anak murid dia. Abu Bakar Ibnu Khuzaimah, yang masyhur itu anak murid dia. Dan Abu Awadah, ini tokoh-tokoh hadis, ini anak murid dia. Jadi seseorang itu kita boleh tengok kehebatan dia tu daripada dua. Sebab itu penting dalam kitab-kitab rijal disebutkan guru dan murid. Siapa guru dia, siapa murid dia, itu penting. Orang yang hebat tidak akan lahir kecuali daripada orang yang hebat. Itulah pengenalan dia. Sebab itu penting diketahui siapa gurunya dan siapa muridnya. Jadi daripada senarai tadi kita tahulah memang orang-orang yang hebat lah. Di zaman Imam Muslim itu, zaman dia muncul, pada ketika itu sudah ramai ulama-ulama ada yang besar-besar, hebat-hebat, sudah ramai. Imam Muslim sempat belajar dengan mereka. Dan bila Imam Muslim belajar, di situ guru-guru dia tu nampak dah, luar biasa Imam Muslim. Sudah nampak dah bakat dia tu. Sehingga guru dia Ishaq bin Rahawai, Imam Ishaq yang terkenal tu, juga guru kepada Imam Bukhari. Ishaq tu guru kepada Imam Bukhari juga. Dan dia ada musnad dia sendiri, Ishaq bin Rahawai. Dia kata, ayya rajulin yakuna, saya tak tahulah orang ni akan jadi apa, akan jadi apa nanti, akan jadi apa nanti, akan jadi apa nanti. Kalau dia macam ni lah bakat dia, tak tahu lah jadi macam mana. Dia kata begitu. Dan mereka terpesona dengan ingatan dia yang luar biasa. Itulah biasanya ulama-ulama hadis, dia kuat ingatan dia. Kemudian Ishaq Al-Kausaj, seorang guru yang lain pula kata, dia kata manusia ni, orang Islam di zaman itu, selagi ada dia ni, insya-Allah akan berada dalam kebaikan. Sampai setara tu, sampai setara tu, Imam Muslim ni diiktiraf oleh tokoh-tokoh hadis pada masa itu, guru-gurunya. Dengan sebab itu, lebih dia ni, Imam Muslim ni, orang-orang seperti Abu Zur'ah dan Abu Hatim, ini tokoh-tokoh hadis ini, dia mengutamakan dalam sekian ramai guru-gurunya, inilah guru yang paling utama. Muslim itulah guru mereka yang paling utama. Dan Abu Salamah, Ahmad bin Salamah tadi, dia ni begitu sayanglah kepada Muslim, sahabat dia ni, kawan dia yang belajar bersama-sama. Dialah seorang sahabat yang setia selama 15 tahun dia tak tinggal Muslim dalam menyusun Sahih Muslim. Inilah orang yang rapat dengan Imam Muslim. 15 tahun Imam Muslim ni susun kitab dia Sahih Muslim yang kita maklum sekarang ni. 15 tahun. Ini sahabat dia ni tak tinggal selama 15 tahun, bertumbuh lumus buat kerja dengan Imam Muslim. Kemudian dari segi akhlak, perangai Imam Muslim, macam mana perangai dia? Sepanjang hayat dia diketahui tidak pernah mengumpat sesiapa. Dia tak mengumpat. Dia tidak maki, dia tidak keluarkan kata-kata kesat kepada sesiapa. Kalau dia kata tu memang dia pasti yakin betul lah, tak boleh dia simpan, ini bahaya, mesti kita sebut. Ada, kalau kita baca dalam Muqaddimah Muslim nanti, banyaklah dia komen, orang itu dia komen, itu lain, tak termasuk ni, bukan maki, bukan kita kata
memburuk-burukkan seseorang, bukan begitu, tak termasuk dalam. Kira-kiranya dia tak adalah saja-saja nak kata kerana permusuhan ataupun perbalahan, kerana harta ke sebagainya, pangkat, tak ada. Kerana agama, kerana orang itu ada meriwayatkan hadis, dan bahaya kalau tidak dia dedahkan hakikatnya baru dia sebut. Itu peribadi Imam Muslim. Antaranya dia sangat menghormati guru-gurunya, beradab sangat dengan guru-gurunya. Dia selalu ikut kuliah Imam Bukhari, guru dia yang utama, dan terpengaruh dengan Imam Bukhari. Oleh kerana dia kagum sangat dengan Imam Bukhari, pernah tanpa dia sedar, terdorong oleh perasaan itu, kagum itu, dia kata kepada Imam Bukhari, apa dia kata? Da'ni uqabbil rijlaik ya ustadz al-ustadzin wa sayyid al-muhaddithin wa tabib al-hadith fi ilali. Itu dia kata, biar saya kucuk dua kakimu. Dia kata, wahai ustaz bagi sekalian ustaz dan penghulu tokoh-tokoh hadis dan doktor hadis yang dapat menentukan, mengetahui penyakit hadis. Bila dia belajar dengan Imam Bukhari, dia nampak. Itu yang dia kata, sampai begitu sekali kagumnya dengan Imam Bukhari, dan banyaklah yang dia dapat manfaat ilmu daripada Imam Bukhari. Imam Muslim ni seorang yang bersih, simple, seorang yang ringkas pakaian dia, tapi dia bersih, dia jaga, dan seorang yang adil, seorang yang tidak membuat keputusan mengikut perasaan dia, tidak, bukan begitu orangnya. Bila ada Imam Bukhari di Naisabur, atau Naisabur asalnya, Naisabur, di sana jadi malak. Pengajian hadis yang lain ini jadi malak dengan adanya Bukhari. Bukhari begitu berpengaruh, maka timbullah orang yang berdengki kepada Imam Bukhari. Ya salah faham lah, sebab pendapat dia pelik-pelik Imam Bukhari. Jadi antaranya guru besar Imam Zuhli, dia kata, sesiapa yang ikut Bukhari jangan masuk kelas ni. Ini semua ni perasaan, masalah perasaan syaitan, campur dengan syaitan semua. Apabila tengok pengaruh Bukhari yang begitu kuat, besar, dan diakui seorang yang hebat dalam bidang hadis, adalah yang macam tu, maka Imam Muslim terus bangun situ. Begitukah kata dia? Kalau begitu, saya keluar. Saya tak boleh nak ganti dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah guru saya. Kalau tak boleh terima, saya keluar. Dan dia serahkan semua yang diterima hadis daripada Imam Zuhli, dia serah. Saya tak mahu kalau dia. Itu sikap Imam Muslim, dan sayangnya kepada Imam Bukhari, begitulah keadaannya. Begitu juga Imam Muslim sangat merendah diri. Dia tidak kata dia pakai pendapat dia saja, dah. Dia selalu berhubung dengan guru dia. Dalam apa-apa perkara pun, dia akan kemukakan kepada guru dia. Antara guru dia yang utama, yang menjadi rujukan Imam Muslim dan memberi kesan kepada penyusunan kitab Sahih Muslim itu sendiri, ialah Abu Zur'ah. Ini Abu Zur'ah ni seorang tokoh yang hebat. Dan dia kemukakan, setelah dia karang semua orang Muslim itu, sudah dia kemukakan kepada Abu Zur'ah. Dalam masa dia susun pun dia kemukakan juga. Dia yakinnya kepada Abu Zur'ah itu, kalau Abu Zur'ah kritik, Abu Zur'ah kata hadis ni tak boleh, dia tak akan masuk ke dalam Muslim. Itu mengikut ceritanya, begitulah. Yakinnya kepada Abu Zur'ah, tidak kata dia ikut pendapat dia saja, dah, dia tanya guru dia juga. Kalau guru dia Abu Zur'ah tu kata hadis ni bermasalah ni, tak boleh, dia tak akan masukkan. Itu sikap dia. Dan ikhlas dia, rendah diri dia, padahalnya guru dia tu anggap dia tu sudah bukan main hebatnya, tapi dia masih begitu dengan guru dia.
Habis itu, antara yang dibincangkan oleh ulama tentang Imam Muslim ialah apa mazhab Imam Muslim. Banyaklah pendapat yang diberikan, tapi agak sukar untuk menentukan apa mazhabnya. Dengan sebab itu, Maulana Anwar Shah Kashmiri kata susah kita nak menentukan mazhab dia, sebab tajuk yang ada dalam Muslim itu bukan tajuk yang dibuatnya sendiri. Kita nak tahu pendapat orang ni apa pahaman dia, mazhab dia. Kalau Bukhari, kita tahu dia ni seorang mujtahid mutlak, dia tak ada ikut siapa-siapa, dia pakai cara dia sendiri. Kita tahu daripada tajuk dia buat lah. Adapun Imam Muslim, dia tidak begitu. Tajuk yang ada dalam Sahih Muslim yang kita dapat tiada sekarang ni, sama ada dalam bahasa Arab ke ataupun dalam terjemahannya, itu bukan yang dibuat oleh Imam Muslim sendiri, dibuat oleh orang kemudian, dari masa ke semasa sampai ke zaman Imam Nawawi. Imam Nawawi pun buat juga. Dia kata dia tak puas hati banyak dengan tajuk-tajuk yang dibuat sebelum itu, sebab bukan yang Imam Muslim sendiri buat. Jadi dia pun fikir dia akan buat yang paling sesuai lah bagi dia. Tapi Maulana Syabir Ahmad Uthman ni mari kemudian dia kata sebenarnya setakat ni tak ada lagi orang yang betul-betul dapat buat tajuk yang betul-betul sesuai dengan Muslim, dengan kedudukan Muslim. Sebab dia pun syarah Muslim juga. Syabir Ahmad Uthman ni dalam sanad kita tadi tu, Maulana Idris ambil daripada Syabir Ahmad Uthman ni. Dia kata dalam Fathul Mulhim, sampai hari ini tak ada lagi orang yang buat tajuk betul-betul menepati kedudukan Imam Muslim tu. Yang macam mana sebenarnya? Jadi dia tidak dapat buat tajuk tu sebab dia mati. Bukan senang nak buat tajuk tu. Seperti Imam Bukhari tu dia buat pada masa yang berlainan. Macam Imam Bukhari tu dia nak susun tajuk, dia pergi ke, dia berada di Raudah dalam Masjid Nabi, di situ dia susun. Setelah dia kumpul dan semua, dia ambil masa nak buat itu. Begitu juga agaknya dengan Imam Muslim ni, tapi akhirnya tidak diketahui tajuk itu. Mungkin dia siap tapi tidak tersebar. Kalau siap mesti tersebar. Kita kata ni tak siap, jadi dia tak puas hatilah kira-kira dia meninggal dunia. Dan kita akan ketahui nanti bagaimana cara dia meninggal dunia, dia mati itu macam mana. Kira-kiranya susahlah nak tahu mazhab Imam Muslim. Katanya dalam Al-Arfus Syadi, fala a'lamu madhhabahu bitahqiq, saya tidak dapat dengan pasti menentukan mazhab dia, kata Anwar Shah Kashmiri. Nawab Siddiq Hasan Khan, ini seorang tokoh besar, ulama alim besar di India. Maulana Nawab Siddiq Hasan Khan Al-Qannuji Al-Bukhari, orang Bukhara juga keturunan. Dia pergi di India, ulama besar, dan dia berkahwin dengan raja. Inilah raja yang alim dan tulis kitab macam-macam bidang. Nawab Siddiq Hasan Khan kata dia Syafi'i. Dia kata Muslim ni bermazhab Syafi'i. Di dalam kitabnya Al-Hittah, Syekh Abdul Latif As-Sindi kata Imam Muslim, Imam Tirmidzi, orang ingat dia ni ikut Syafi'i. Sebenarnya tidak. Mereka ni adalah mujtahid sendiri. Muslim ke Tirmidzi ke adalah mujtahid. Dia tidak taklid mana-mana imam. Cuma banyak masalah dia, pendapat dia tu sesuai dengan Syafi'i dan ulama-ulama Hijaz. Sesuai, kebetulan. Bukan dia ikut, tidak, bukan dia ikut, bukan dia muqallid. Hafiz Ibn Hajar pun nampaknya lebih cenderung ke situ. Sebab dia kata pengenalan dia tentang Imam Muslim, dia thiqah, imam. Dia sebut imam. Ada juga ulama yang mengatakan Muslim ni bermazhab Malik. Bermazhab Malik. Ada juga yang kata begitu. Tapi kalau dilihat dalam kitab Tabaqat Malikiyah, ulama-ulama dalam mazhab Malik, tak ada pula nama dia disebut. Tak ada pula.
Pengarang kitab Kashfuz Zunun Haji Khalifah, dan pengarang kitab Al-Yani'ul Jani, dia sebut ini sebenarnya dia tidak Syafi'i, cuma secara kebetulan pendapat dia ni banyak sesuai dan sama serupa dengan Syafi'i. Sebab itu ramai orang keliru mengatakan dia ni Syafi'i. Yang sebetulnya tidak. Kalau kita perhatikan sejarah-sejarah ulama-ulama hadis ni, mereka berijtihad sendiri. Imam-imam yang besar lah, mereka berijtihad sendiri, tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Dengan sebab itu Syekh Tahir Al-Jazairi berkata Imam Muslim adalah seorang imam mujtahid mahd, kata dia. Mujtahid sungguh dia ni, bukan ikut sesiapa. Cuma pendapat dia lebih cenderung kepada pendapat ahli Hijaz. Ahli Hijaz itu maksudnya Malik, Syafi'i, apa itu semua. Imam Muslim wafat, meninggal dunia kerana satu peristiwa yang pelik juga dalam cerita ulama-ulama. Dalam setengah-setengah kitab dia kata Imam Muslim pernah ditanya satu hadis dalam majlis dia mengajar, tanya, dia tak boleh jawab. Dia tak pasti. Dia pun balik carilah. Begitu ahli ilmu ni cara dia. Dia balik, dia cari, dia bongkar semua. Dah lapar, dia pun sambil-sambil tu dia makan buah kurma. Makan buah kurma, bawa satu kamping kurma. Dia tak sedar dia makan habis buah kurma, satu kamping besar. Sambil-sambil dia cari tu, akhir sekali dia jumpa. Lepas tu baru dia sedar dia telah makan satu kamping besar buah kurma. Dengan sebab itu dia sakit perut. Sakit perut itulah yang membawa dia mati. Itu cerita. Dia tak sedar semasa dia buat kajian tu. Sebanyak mana dia makan, dia buat apa dia tak sedar. Dia tenggelam dalam kajian dia. Setengah-setengah ulama mengatakan bukan sebab ditanya tu, tapi kerana dia buat kajian tu lah, dalam menyusun Sahih Muslim tu lah. Dia pada suatu hari tak ada makanan di rumah. Dia tanya isteri dia ada apa, tak ada apa. Beberapa lama dia buat kajian lagi, tanya lagi, tak ada lagi. Kemudian tu ada orang bawa satu kamping kurma, bawa ke rumah dia. Isteri dia kata ada makan. Dia pun bawa itu masuk dalam bilik dia, buat kajian. Dia tidak sedar dia makan itu sampai habis. Dan itulah yang bawa dia sakit dan mati. Imam Muslim, itulah cerita dia. Begitu sekali tokoh-tokoh besar ni, dia apabila dia buat kajian tu, dia tak sedar diri dia. Banyak kalau kita baca cerita macam ni banyak di kalangan ulama-ulama Islam dahulu. Pengkaji-pengkaji itu dia macam itu sifatnya. Termasuklah Sa'lab yang terkenal ahli nahwu, itu pun tak sedar diri juga. Tak sedar diri. Dia pergi cari kitab kan di pasar, di kedai, dia baca, dia tengok kitab. Dia tak sedar ada kuda yang liar lah, jadi liar kuda tu, merempuh semua orang yang ada. Orang semua riuh rendah. Dia tak sedar, dia tengok kitab. Dia tak sedar dalam hendak beli kitab tu lah, dah tengok dulu. Sehingga akhirnya kuda tu rempuh dia, langgar dia rebah mati di situ. Dia tak sedar. Itu cerita Sa'lab. Banyak cerita-cerita macam ni. Macam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, imam dalam ilmu arud, itu pun tak sedar diri juga. Dia mati dengan sebab tak sedar juga tu. Dia duduk buat timbangan syair dia tu, tak sedar. Sehingga anak dia kata dia gila. Ayah gila dah, dia kata kat mak dia. Lalu dia bersyair, dia kata orang kata dia gila, sebenarnya tidak gila. Dan dia juga ahli matematik. Khalil itu, dia buat satu formula, dia fikir itulah. Dalam masjid dia mendaman, dia pergi sana pergi sini, dia tak sedar tian depan. Lalu dia rempuh tian, dah rebah dia, bawa dia mati. Banyak contoh-contoh macam ni. Kalau kita tengok Imam Ibn Taymiyah misalnya, ni pun yang mengarang tak sedar diri juga.
Tak sedar dia. Dia ni Ibn Taymiyah ni, dia tak ada isteri, dia tak kahwin. Dia apa ni kita kata, orang yang tidak kahwin, bujang. Dia abang dia ada abang dia yang jaga dia. Itu cerita dia. Masa makan abang dia cerita berhenti makan, dia tak sedar dia menulis. Kan kisah dia kan, dalam telaga orang letak dalam telaga, dia tulis lagi. Dalam jail orang letak dia tulis lagi. Sampai akhirnya dia mati sebab tak boleh menulis. Ini orang jiwa penulis betul. Akhir sekali tak bagi pen. Dia tak apalah tak bagi pen, bagi arang sajalah. Bagi arang boleh tulis lagi. Lepas tu arang pun tak bagi. Lepas tu dia jatuh sakit. Itu Ibn Taymiyah. Ramai kalau kita tengok tokoh-tokoh yang macam ni. Termasuk salah seorangnya Imam Muslim. Imam Muslim tak sedar diri tadi. Setengah-setengah ulama mengatakan meninggalnya Imam Muslim itu ketika berumur 55 tahun. Tapi ramai juga ulama, termasuk Imam Zahabi, mengatakan umur dia lebih kurang 60 tahun ketika meninggal dunia. Meninggalnya pada 25 Rajab 261 Hijrah, pada hari Ahad, dan dikebumikan pada hari Isnin jenazahnya. Itulah cerita. Dikebumikan di mana? Di satu tempat bernama Nasir Abad di kawasan Naisapur juga. Antara karangan Imam Muslim selain daripada Sahih Muslim ni ialah Musnad Kabir, Al-Musnadul Kabir, Al-Asma' wal Kuna, Al-Jami'ul Kabir, Kitabul Ilal, Kitabul Tamyiz, Kitabul Wuhdan, Kitabul Aqran, Kitab Su'alat li Ahmad, Kitab Hadith Amr bin Shu'aib, Kitabul Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab Masyayikh Malik, Kitab Thawri, Syu'bah, Kitab Man laysa lahu illa rawin wahid. Kitab orang yang tidak ada kecuali seorang sahaja perawi. Dia kumpulkan itu saja. Tapi ini semua berkenaan dengan hadis lah. Kitabul Mukhtaramin, Kitabul Auladis Sahabah, Kitabul Awhamil Muhaddithin, Kitabul Tabaqat, Kitabul Afradis Syamiyyin, dan Kitab Ruwatil I'tibar. Lebih kurang dalam 20 buah kitab dia, karangan dia, Imam Muslim. Tapi yang paling masyhur, terkenal, menyebabkan dia ni terkenal dan selalu disebut bersama dengan Bukhari, sebab dia mengarang kitab Sahih Muslim. Kitab inilah yang membuatkan dia ni jadi masyhur. Yang lain-lain tu tidaklah menyebabkan nama dia tu jadi masyhur sampai begitu. Seperti yang kita maklum sekarang, dia masyhur dengan sebab kitab Sahih Muslim, sehingga nama dia selalu diletakkan bersama Bukhari. Rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Bukhari dan dia maksud. Dengan sebab apa? Dengan sebab kitab tu. Tapi kitab tu sendiri sebenarnya tajuk dia tak sempat buat. Sebenarnya nama Muslim ni sesuai untuk nama Sahih Muslim ni apa namanya? Ulama-ulama khilaf juga. Ada yang kata Jami' Muslim, ada yang tak mau timur kata Jami' Muslim. Sebab Jami' ni kitab hadis yang mengumpulkan 8 bab besar perbincangan utama, termasuklah akidah, hukum, fitan, manaqib dan sebagainya. 8 perkara mesti kena ada dalam kitab tu, baru disebutkan sebagai Jami'. Macam Jami' Tirmizi, Jami' Bukhari, kitab Bukhari itu Jami'. Tapi Muslim ni ramai tak mahu sebut dia sebagai Jami', sebab kata mereka dia ada kurang satu. Yang sepatutnya ada 8 tu kurang satu. Apa tafsir? Dalam Muslim ni kata mereka tak ada tafsir. Ada pun sikit sangat. Jadi tak boleh dibilang lah. Sebab itu kita tak boleh namakannya Jami'. Yang lebih tepat untuk
kitab Muslim ni ialah Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ada juga orang kata Al-Jami'us Sahih, dia mengambil kira yang tafsir tu walaupun kata sedikit, tapi ada juga. Bukhari pun sebenarnya tafsir tu tak banyak, tak kira hadis dia yang musnad dia, perbincangan dia lah, dari segi kesimpulan yang dibuat itu jadi panjang kitab tafsir dia. Sebab nak cari yang menepati syarat Bukhari dan Muslim daripada tafsir itu susah. Jadi sebab itu tak banyak. Yang ada tu tidak menepati syarat dia, walaupun sahih, tapi tidak menepati syarat dia, dia tak boleh buat masuk dalam kitab ni. Sedangkan dalam kitab-kitab lain banyak hadis-hadisnya. Imam Muslim tak dapat masuk ke dalam kitab. Sama juga dengan Imam Bukhari, dia tak dapat masukkan banyak hadis-hadis musnad berupa tafsir. Dengan sebab itu ramai juga yang menerima Muslim ni, Sahih Muslim ni sebagai Al-Jami'. Mereka sebutkan Al-Jami'us Sahih. Betul juga, itu pun betul juga. Walaupun sedikit tapi tetap ada. Tetap ada. Mereka sebenarnya tak perhati, dalam Bukhari itu pun sebenarnya tak banyak. Kalau tidak dengan sebab diulang-ulang hadis yang sama, hakikatnya tak banyak juga hadis yang musnad dalam Sahih Bukhari itu pun. Tapi orang kira Bukhari itu sebagai jami', sebab ada tafsir itu. Sebenarnya Muslim pun kalau nak kiranya dia tidak ulang, kalau nak kira lebih kurang sama dengan Bukhari. Dia tidak ada komentar itu, komentar ini, tak ada. Sebab itu kita nampak sedikit. Kalau nak kira hakikatnya lebih kurang saja. Kalau kita tak boleh dengan sebab sedikitnya dalam Muslim ni ada bab tafsir, hadis-hadis tentang tafsir, maka kita tak boleh namakan dia jami'. Sepatutnya Bukhari pun tak boleh juga kan nak kira. Tapi nampak banyak sebab dia ulang-ulang hadis yang sama beberapa kali disebut. Muslim tidak buat begitu. Itu cara beza dia dengan Bukhari. Kemudian apa tujuan apa tujuan Imam Muslim ni karang kitab Sahih Muslim? Dia sudah siap dah Bukhari. Sahih Bukhari itu semasa dia ada, sudah dia tengok Sahih Bukhari. Jadi di situlah
Nanti kalau orang cek, orang periksa, orang kata ini tak tepat ini. Sebenarnya yang macam ni lafaz salah seorang perawinya, bukan ke semua perawinya. Jadi Imam Muslim bawakan hadis, dan di mana ada perbezaan itu. Ini lafaz orang di Facebook. Jadi kalau kita perhatikan, pada hakikatnya Sahih Muslim itu adalah untuk melengkapkan, menyempurnakan Sahih Bukhari. Dua. Yang ketiga, Imam Bukhari selalunya dia bawa hadis sikit. Satu hadis, dia bawa satu tajuk, satu hadis. Kadang-kadang satu hadis pun tak ada. Dia ada cara dia sendiri. Sebab dia mujtahid bukan dalam fiqh, tapi mujtahid dalam hadis juga. Bila Imam Bukhari buat satu, orang ingat seseolahnya untuk sesuatu masalah ni, katakanlah masalah batal air sembahyang dengan sebab sentuh dengan isteri, dia bawa satu hadis saja. Orang ingat hadis yang tinggi syaratnya, yang menepati syaratnya, yang tinggi kesahihannya, tak banyak, satu saja. Orang ingat begitu. Imam Muslim dengan menyusun kitab Sahih Muslim ni nak cerita, tidak, bukan satu saja hadis, banyak. Cuba kamu tengok, berkenaan dengan satu bab, cuba kamu tengok berapa banyak hadis, berapa banyak perawi dia, bukan seorang sahabat saja. Jadi Imam Bukhari buat begitu, dia ada maksud dia. Satu pun sudah cukup. Tidak mesti kena ada 10 baru kita boleh pakai. Satu pun sudah cukup. Dan dia maksud ringkas, maksud dia yang lain, iaitu macam mana ulama-ulama mujtahidin menyimpulkan begini, dari mana punca ini. Hadis satu cukup dah. Dia nak ringkas. Imam Muslim sebut semua. Dan Imam Bukhari kadang-kadang dia sepatutnya duduk di sini, dia lain. Itu jadi susah kepada orang yang tidak ada pengalaman, yang tidak belajar secara khusus, yang pening kepala. Kenapa sepatutnya di sini dia ulang banyak kali, Imam Muslim tak ulang. Jadi dalam Muslim tu lebih banyak lah kira-kira hadis, dia tidak ulang. Kemudian dia letak di setempat, senang kita nak cari. Bukhari tidak begitu. Jadi banyak kalau kita perhatikan, dia untuk menyempurnakan, dia karang ini untuk menyempurnakan karya gurunya Sahih Bukhari. Banyak ke situ. Walaupun ada lagi yang lain-lain tidak ada kena-mengena dengan Bukhari, tapi kalau kita perhatikan nampak lebih banyak ke situ. Sebab dia anak murid Imam Bukhari, jadi dia nampak adalah mungkin bantahan ataupun kritikan daripada mana-mana pihak, dia cuba bawa. Kalau dalam Bukhari dia bawa satu saja, kita keliru. Ini maksudnya zaman bila? Kalau Muslim tidak begitu. Dia bawa satu. Kalau nama, mula-mula nama yang tak jelas, lepas tu riwayat yang kedua semakin jelas, semakin. Akhir sekali kita pun dapat tahu nama dia dengan laqabnya, dengan kuniahnya semua sekali. Itu cara Muslim. Jadi teratur. Mula-mula dia sama, kemudian semakin cerah, semakin cerah, semakin cerah. Itu cara Muslim. Bukhari tidak begitu. Dia tak kira. Dia tak kira. Dia sebut tak jelas Sulaiman. Sulaiman mana? Kalau dalam Muslim mula-mula dia sebut Sulaiman, lepas tu yang kedua A'mash, yang ketiga dia sebut Sulaiman Al-A'mash. Jadi rupanya Sulaiman yang mula-mula tu A'mash lah. Dia macam lain cara dia. Jadi lebih teratur. Itu sebab ada ramai orang puji Muslim, dia kata lebih Muslim daripada Bukhari. Dari sudut itu, dari sudut penyusunannya, mudah kita nak cari dan menjelaskan kepada kita. Misalnya kata orang Islam sedikit, orang Islam ni sedikit. Nabi SAW kata seperti bulu putih pada lembu, seekor lembu yang hitam semuanya. Sehelai bulu putih pada lembu hitam sepenuhnya, ataupun sehelai bulu hitam pada lembu yang putih sepenuhnya. Jadi kita kata orang Islam sedikit, kita jadi takutlah, kita berasa lemah lah. Kemudian kadang-kadang kita tengok ni orang Islam ramai, dia tidak selai bulu ni. Kalau macam ni ramai ni, jadi ramai macam-macam lah anggapan orang. Dia kata boleh jadi Islam pada nama saja, ya sebenarnya Tuhan tak kira pun dia tu Islam.
Jadi kan menakutkan. Jadi kita pun jadi ragulah dengan keislaman kita kalau begitu. Imam Muslim dia buat satu-satu. Akhir sekali dia cerita itu zaman Ya'juj Ma'juj yang macam tu. Bukan setiap zaman macam tu. Orang Islam sedikit baru kita jelas. Cara dia susun itu menarik dan menjelaskan daripada hadis juga. Dia tak bercakap, dia tak ada komen, cuma dia bawa hadis daripada kurang terang kepada lebih terang. Itu cara Muslim. Kemudian bilangan riwayat yang terdapat di dalam Sahih Muslim, berapa banyak riwayatnya. Dia sendiri kata, apa Imam Muslim kata, "Sannaftu hadzal musnad as-sahih fi 300,000 hadis masmu'ah." Saya susun kitab Sahih Muslim ni, masuk katalah kitab Sahih Muslim ni, daripada saya pilih 300,000 hadis. Daripada 300,000 hadis yang dia ambil daripada itu masuk dalam Sahih Muslim. Mana asasnya ialah 300,000 hadis. Itu yang asasnya. Yang asas tu maknanya agak kuat dah tu juga. Yang maudhu' yang apa tak kira tu. Kemudian dia pilih tu sampai jadi berapa? 4,000 saja. Kalau tak mengambil kira yang berulang, 4,000 daripada 300,000 hadis. Cuba bayangkan bagaimana dia buat kajian. Dia bercermat itu, mesti penat sangat, letih sangat buat kerja. Daripada 300,000 dia tapis tinggal 4,000 sahaja. Kalau dibuang yang berulang-ulang lah, kalau dibuang yang berulang-ulang, kemudian yang berbeza melalui sanad ini sedikit sebanyak ada berbeza, kalau dibuat itu maka jadi 400 sahaja. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Tahir Al-Jazairi, dan Ibnu Salah juga menyebutkan itu. Mengikut Al-Iraqi, dia kata kalau kita mengambil kira yang berulang-ulang, hadis yang berulang-ulang dalam Sahih Muslim itu, nescaya kita akan dapati turut jalan saluran riwayatnya lebih banyak daripada Muslim, daripada Bukhari. Sebab Bukhari dia reka-reka, Muslim ni dia semua. Tapi kalau kita mengambil kira saluran riwayat dia, sebab itu kalau kita belajar dengan sanad, sebab itu saya dalam cadangan saya tak akan masuk sanad itu. Kita akan banyak ambil masa di situ. Sebab ada kadang-kadang 5 tahwil sanad, pemalingan sanad, sampai di sini berpindah kepada yang lain pula, sampai di sini berpindah kepada yang lain pula, tak dapat satu-satu hadis. Jadi dia banyak. Jadi kalau mengambil kira itu, tentu sekali lebih banyak hadisnya daripada Bukhari. Ahmad bin Salamah, sahabat baik dia yang menyusun membantu dia menyusun Sahih Muslim ni, kata dia kata apa? Sebenarnya Imam Muslim ni dalam Sahih dia tu yang asasnya ada 12,000. 12,000. Dia kata begitu pula. Abu Hafaz Mianji berkata 8,000. Ada berbeza-beza tu pendapat itu. Yang sebenarnya perbezaan itu disebabkan dari segi cara mengira tu. Kalau sanad itu banyak, dia kira banyak lah, walaupun hadis yang sama. Yang jadi sedikit itu walaupun sanad banyak, dia kira hadis itu. Itu sebab jadi berbeza-beza. Kemudian tajuk yang ada dalam Muslim tu, seperti kita telah sebut tadi, tidak dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Tidak dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Sebab kenapa dia tak buat? Dia tak sempat lah. Dia tak sempat. Padahal kitab dia ni siap 4 tahun sebelum dia meninggal dunia. Dia sempat mengajar kitab dia, tapi tajuk dia tak sempat.
tajuk satu kerja yang lain pula, satu kerja berat pula. Nak buat tajuk, jadi perlu masa. Kira-kiranya dia tak sempat lah. Kalau ada pun tak lengkap. Tapi tidak ada pula siapa pun pensyarah kitab Muslim ni mendakwa yang ini adalah yang dia, tajuk dia, tak ada gitu. Boleh dikatakan daripada awal lagi itu dibuat oleh masing-masing pensyarah. Dan yang paling popular ialah syarah Imam Nawawi dengan tajuk yang dibuatnya. Imam Nawawi sendiri dalam muqaddimah dia sebut benda ni, bahawa Imam Muslim tak ada. Ini mungkin setengah orang dia keliru, dia ingat tajuk dalam Muslim itu dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Tidak begitu. Sebab itu kita dapati antara satu syarah dengan satu syarah itu dia berbeza tajuk dia, berbeza. Jadi jangan pelik lah kalau berbeza begitu ketara, jauh sekali berbezanya. Di sini ada tajuk, di sini tak ada tajuk. Dalam kitab ni tak ada pula, dalam ni ada. Dalam ni ada setakat ini, di sini ada tambah pula. Tak boleh sebenarnya. Sebab itu dibuat oleh orang-orang kemudian. Masing-masing fikir, kalau dia tengok yang Imam Nawawi ni banyak lagi ni, bawah ni hadis ni Imam Nawawi letak di bawah satu tajuk saja, sedangkan hadis-hadis ni sesuai untuk beberapa tajuk yang lain. Dengan sebab itu ada orang yang buat pula, masing-masing buat. Tapi seperti kata Maulana Syabir Ahmad tadi, dia kata sebenarnya setakat dia buat kerja tu, tidak ada lagi yang betul-betul menepati dan memenuhi maksud Imam Muslim yang sebenarnya, sesuai dengan kedudukan Imam Muslim. Tajuk yang ada ni tidak dapat memenuhi yang sepatutnya, kata dia. Jadi kita begitulah, walaupun kita tengok nampak menarik dah tajuk kan nampak menarik tu, nampak sesuai dah, tapi ahli dia kata belum lagi. Sama seperti Ibn Khaldun katalah, Hafiz Ibn Hajar buat syarah tu dia sudah bayar dah hutang Bukhari. Umat ni terhutang dengan Bukhari, banyak budak terhutang dengan Bukhari. Hafiz Ibn Hajar buat syarah tu dia kata sudah bayar separuh lagi tak bayar separuh lagi. Sepatutnya kedudukan dia tu, dia buat tajuk nak bincang tu, bukan senang. Jadi kita semua terhutang budi dengan Imam Bukhari, tak bayar lagi. Walaupun banyak yang tulis, yang syarah, tapi sebenarnya tak terbayar lagi. Sebab apa? Ada saja yang tak puas hati. Sepatutnya bukan begitu, sepatutnya sesuai dengan Bukhari itu begini, kena kata begini. Ada saja sampai sekarang ni. Kemudian Imam Muslim menyusun kitab Sahih Muslim ni, nampak hadis begitu, ya kan? Tidak payah, susah. Nak mengambil kira sanad tu, kalau Imam Muslim ni dia memang teliti betul lah. Teliti betul. Satu lafaz saja ada berbeza, dia akan bawa sanad yang berlainan. Satu saja padahal yang berbeza. Begitu sekali dia cermat. Jadi penyusunan yang mengambil masa 15 tahun mengikut sahabat dia tu, Ahmad bin Salamah tu kata 15 tahun dia buat kerja dengan Imam Muslim. Mengikut keterangan perawi ni, kalau kita sebutkan satu-satu sanad sampai kepada Imam Muslim, kita akan bertemu dengan Sufyan bin Ibrahim, salah seorang anak murid utama Imam Muslim juga. Jadi kebanyakan riwayat ambil daripada dia ke bawah. Dia kata Imam Muslim selesai menyusun kitab Sahih Muslim ni pada tahun 257 Hijrah, dan dia selesai baca kitab itu sebelum dia meninggal dunia. Ramailah yang terima hadis-hadisnya daripada Sahih Muslim itu sebelum dia meninggal dunia. Jadi kira-kiranya siap dah lah kitab itu sebelum beberapa tahun sebelum dia meninggal dunia, tapi tajuk tu tak siap, tak ada lah, tidak diketahui. Itulah perbincangan tentang Muslim ni, pengenalan tentang Imam Muslim, pengarah kepada kitab
Sahih Muslim. Jadi rasanya masa pun tak mengizinkan, saya tak sempat nak habis ni lagi. Mungkin kita boleh sambung besok. Kita boleh sambung besok, sebab Muqaddimah Muslim itu pun tentang Muslim juga. Jadi kita dah tahu lah apa keistimewaan, apa bezanya, apa ciri-ciri kitab Muslim berbeza daripada yang lain. Kenapa dia susun begini tertibnya? Tertib tu tertib dia lah. Semua terima itu, tertib tu memang tertib dia. Tak ada dulu dia sengaja orang lain-lain susun. Tidak begitu, dia sendiri yang susun dah. Tertib yang ada tu betul, cuma tajuk dia tidak ada. Dan apa iltizam Imam Muslim dalam mengarang kitab Muslim dia, banyak lagi yang perlu dibincangkan, terutamanya berkenaan dengan kitab itu sendiri. Asalnya kita tangguh dulu lah untuk malam ni, setakat itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Satu lagi sebagai tambahan kepada tadi yang saya sebut tadi, besok pagi kira-kiranya kita akan belajar mengikut jadualnya Sahih Bukhari jilid yang kedua. Bukhari ni banyak jilid, tapi yang saya kira ni berdasarkan cetakan Pakistan yang saya belajar guna itulah, kitab tu dulu. 2 jilid, dia terbagi kepada 2. Jilid yang pertama yang kita minggu kedua, minggu keempat di Masjid Al-Qurtubi, itu jilid yang pertama. Nak suruh cepat habis cepat sikit, kita buat ulasan itu dengan persetujuan sahabat-sahabat kita di sini. Elok kalau kita baca dan pelajari jilid yang kedua. Jilid yang kedua itu bermula dengan Kitabul Maghazi, berkenaan dengan sirah lah, berkenaan dengan peperangan Nabi SAW. Jadi harap maklum lah, jangan kata kenapa tu pegang tu lah. Sebenarnya kita telah mulakan lama dah benda ni, pengajian kitab Sahih Bukhari ni. Jadi tak mahu ulang di sini yang sudah dibuat di tempat lain, tak mahu gitulah. Supaya kalau boleh secepat mungkin lah dapat habis Bukhari itu. Dan Kitabul Maghazi tu kira-kiranya saya akan buat nota jugalah. InsyaAllah akan datang ni, bila datang sekali lagi kita akan ada 2 lah kira-kiranya nota. Satunya untuk Sahih Bukhari jilid 2 tu, Kitabul Maghazi dan seterusnya. Dan satu lagi untuk Sahih Muslim yang malam ni kira-kiranya. Saya pun tak pasti juga, mungkin jadual akan berubah nanti. Itu tengok, bergantung kepada penganjuran dari segi jadual tu. Atau sudah tetap gitu, tak apalah. Kalau tetap pun tak apalah. Kira-kiranya yang malam ni, yang Muslim itu, saya akan buat nota, kita pakai yang itulah, senang. Kemudian yang petang itu kita akan baca mana-mana kitab yang sedia ada, yang senang. Seperti saya sebutkan tadi, kalau saya nak pakai yang syarah Imam Nawawi yang asal, lebih senang. Tetapi kalau yang untuk orang yang tidak menguasai bahasa Arab, sudah ada terjemahan Indonesia tadi. Sekurang-kurangnya kalau dapat yang itu, kita, sebab kita nak bincangnya Muqaddimah Muslim, bukan Sahih Muslim. Sebelum Sahih Muslim ni, Imam Muslim dia buat di awal dia tu Muqaddimah Muslim. Sebab saya rasa kalau kita mulakan dengan Muqaddimah Muslim daripada awal, mungkin kelas kita di awal lagi susut. Sebab itu dia bincang tentang usul hadis, kaedah memahami hadis. Jadi kita buat masa yang berlainan lah. Masa yang berlainan itu lebih sesuai lagi, supaya tidak menjemukan. Dan kita tu dapat daripada Sahih Muslim ni pengajaran daripada hadis tu. Kita tak bincang masalah usul-usul itu. Usul itu kita letak masa lain. Jadi buat masa sekarang ni mengikut persetujuan kita. Setakat ini masa petang, besok tu mungkin bertukar, wallahu alam lah, tengoklah keadaannya. Untuk Muqaddimah Muslim. Dan Muqaddimah Muslim tu saya tak perlu buat nota, pakai yang itulah, tengoklah. Katanya 12 jilid. Muqaddimah tu ada dalam jilid yang pertama saja. Sebanyak tu saja yang dikehendakinya. Tapi kalau nak beli 1 jilid mungkin dia tak jual kan. Saya pun tak pasti berapa harganya.
Berapa? 80. 12 jilid 80. Satu jilid. Satu jilid RM80 lebih kurang. Jadi banyak juga lah. Yang kita nak sebenarnya yang itu saja. Jadi harap maklum lah. Allah.